Hari ini kita berkolaborasi bersama dengan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan disebabkan oleh memorandum persefahaman yang diadakan di antara QP dan juga UiTM. Dan seperti mana kita tahu, QP sendiri difahamkan kepada kami pihak remaja, mereka memfokuskan kepada pemakanan yang sihat. Yeah, we have a strategic partnership with the UiTM for the product development. Think about the nutritional benefit of our product and also intake the vegetable. We'd like to collaborate with the UiTM. Second, student internship and industrial training, providing practical experience. This is the historical moment of UiTM and QP Malaysia. Give them a big round of applause. Sebagai sebuah universiti yang membangunkan bakat dan juga keupayaan pelajar, kita amat yakin bahawa apabila kita ada kerjasama dengan industri dalam bidang yang tertentu, kita harap pelajar-pelajar kita akan diberikan contohnya pengalaman industri. Nak melangkah keluar, turun daripada satu tangga itu memerlukan kekuatan yang tinggi. Kita buat salah, kita ubah time tu juga. Besok kita dah jadi orang lain. What is the aim of our company is contributing to the healthy diet in the Malaysian lifestyle. Dan selain itu juga kita akan membuatkan satu demo khas menggunakan produk-produk QP untuk kita terapkan bagaimanakah makanan sihat itu boleh diadakan walaupun makanan tu orang kata sihat tetapi ianya tetap menyelerakan. Amin. Selamat Dr. Amin. Saya harap perkongsian yang strategik di antara QP dengan UiTM akan melahirkan mahasiswa yang berdaya saing, mahasiswa yang mempunyai keunggulan dan kecemerlangan untuk membakti pada agama, bangsa dan negara.